Hi guys, so hari ni kita buat intro awal dekat tempat lain. Kita orang dah sampai dekat tempat tu by the way. We are currently dekat Lotte Mart. So Lotte Mart ni dia one of the mall dekat area Ho Chi Minh ni. Dia quite far lah, setengah jam daripada Malaysia Street. Tapi best thing dekat sini dia ada banyak gila barang Korea, Vietnamese ada, even barang Malaysia pun ada kalau korang nak cari Maggi. So korang boleh stay tune, tengok. Itulah, bye. Ha? Ya, yeah. Apa? RM4 je, tu 170 kan? Mana? Ni elok ni. Kat sini ada jual Maggi ke? Ada Maggi? Ada Maggi Malaysia dekat sini. Ya. Tung sahur. Ha? Kenapa? Oh, Pakcik nak tengok hot dulu je. Mana Ani? Komen besar. Ha ni. Tengok ni, comel. Tu you. Sana. Depan ni ada. Banyak baju dia comel tapi besar. Macam saiz ayam muca dah. Big dah. Tak adalah. Mana tak mama? Mama missing. Okay. Mu transfer. Apa kita makan ni? Dah eh? Apa tu nama dia? Pop noodle. Itu tapi kena cari ni yang ada Indomie. Kau makan dekat GS25 bila Beli air panas. panas ni. Ya ke? Ini ya. Banyak air. Doraemon lah. Mi Iron. Mitron. Salah. Mitron. Mana? Tak. Mana? Dia Hiwit. Oh, jangan hiwit. Okay, gangke. 2+1 dia ada promotion. Ni tengok tu. Dia seaweed yang dah siap untuk hancur. Ya. Yeah. Roasted seaweed. Perlu ke? Barilla 52 dong. 52 tu kiranya bawah daripada RM16, which mean tu tak busuk pun. Ni ke? Ni halal kat ni? Betul lah kan. Ambil lah ni coklat. Tak. Main Thailand ni lah. Sebab Apa? ya. Di belakang tadi. Dah. Oh ni. Entah mana mama. Ada Spring. Nah guys, ada Spring. Dengan ada Eropah. Oh ni kot yang pernah ke beli Macam tak pernah kot. Ada HACCP. Ha? Ini dulu bukan Crown ni Lotte ke kat atas dia? Kan? Oh lah. Kan? Dia tukar. Benda ni dulu atas dia Lotte lah. Bukannya Crown. Ni. Butter cookies. Oh, ada halal. Butter cookies. Ada halal dia. Rasa susu. Mana? Coklat. Sini lah. Kat sini ada barang baby punya. Little fingers. Apa? Besar gila. Tomato dia. Tengok guys. Tak tahu? Maggi. Kau siram ni. Tiram ke ni?
Ni pun sos tiram ke ni? Sos tiram kot. Bau. Ini mungkin vegetarian kan? Maggi pun ada kat tak halal ni. Tupai. Oh my. Banh mi spread. Ni yang kita beli tu kan? Banh mi spread tu yang memang untuk banh mi lah kan Oh ni? Oh, aduh. Ikut je. Ikut lah. Ada tengah susun. Maggi lagi. Brand Maggi. Ni brand Maggi kan? Bawah ni. Komia. Ini untuk bayar ke? Sorry lah. Ya, gaya macam ni tahu tak? Nah, Breno ada Hot Crunch. 6. Minuman. Agak-agak ada tak susu HL kat sini? Ada? Okay. Try. Try lah. Baik. Mana yang bubble tea kita beli Ini ke? Ada halal guys. Ini bukan jenama yang hari tu kita orang belilah. But can try. Oh ni B memang semua halal lah. B, semua ni memang halal lah. Guys, semua ni guys memang halal. Nampak tak ni hijau-hijau ni? Tak boleh sembarangan. Ni halal. Halal ni semua halal. Tengok Pobo. Tak mana halal dia yang ni? Mama kata malam bawa berat-berat ini. Dah ambil dah. Mana troli? Dengan mama? Mama kat mana? Tu boba tu. Nak cari ni, nak cari kopi. Kan? Bawah ke? Vietnamese premium coffee. Cafe Hat Rang. Honey coffee. Yang popular kat sini. Sekejap, tengok sekejap. Mana yang popular tu? Tak tahu macam tadi je. I nak cari mana tu. Pintu keluar dah. Bukan. Tadi? 11.58 lah. Apa benda you ni? Cari ni. Apa nama? Vina Cafe dengan Trong One Legend. Vina Cafe. Minum mana? Minum kita minum. Ni sekali lah nak minum. Macam tu. Dia cula. Belakang ada halal ke? Tak ada? Tak ada. Mana? Rinda Rinda. Ya guys, ni bawah. Murah lah. Kan? Sedap lah. Oh, kita dah nak balik. Wow. Balik apa? Dah pakcik, dia cakap kita dah nak balik. You punya max lah. You. Entah pakcik. Mana mama? Apa sana ni? Benda you beli ni. Ini memang bagus ke? Multi fruits. Concentrated. Mango ada mango. Ada mango kan? Tu blueberry. Dia ni apa? Dapat real apa? Real apa? Apa? Real fruit. Sour cream. Sour cream. Cái có một cái là nó lũng bực đường á, Slide. nó nghe nó ngại nó lũng bực đường là chảy đường Ada halal tak? Kindo. Benda. Tadi kat ni ada. Ni lace. Nori seaweed. Boy. Mana? Tak boleh. Tak boleh guys. Tak ada halal. Oh my. Yelah. Pun tak boleh guys. Ada. Kat area depan-depan tu. Yang kacang-kacang tu. Kat area depan-depan. Oreo halal lah kot. Ada baby man. Nak cari? Lagi carilah. Nabati ni ada kat Malaysia. Mayora. Bangsa. So guys, one of the best thing kalau korang pergi dekat Lotte Mart ni is that dekat sini dia ada barang daripada Indonesia juga. So some of the barang daripada Indonesia tu dia memang mostly halal. Contoh, kejap guys, kita tunjuk contoh. Ni. Contoh ni. Biskut ni, Richwell ni. Biskuit rasa susu.
Halal dia dah ada kat sini lah. Nampak tak? Kau nampak tak kat bawah tu? Ni lah. Sekejap. Kita orang tunjuk. So sebab tu lah kita boleh datang sini untuk cari benda-benda makanan-makanan yang it's not only from here, also from ID, also from Thailand. Keropok durian. Kat sini nama-nama makanan dia memang pelik-pelik sikit lah. Ada Gary lah. Ada Lexus. Ada Gary Lexus. Korang akan pelik. Kenapa Lexus dekat Malaysia tak jual macam ni? Yang kotak-kotak ni. Macam ni kan. Halal. Macam sedap kan ni sebenarnya. Tapi should I shouldn't. Should I? The next one kita tengok is bahagian biscuit. Nabati. Nabati long stick. Tak tahu guys. Sekejap Okay, yang ni Nabati Vietnam. So kena check lah kot lah. Oh ni rasa pandan ke ni? Halal. Mana? I pernah makan dulu. Ya ke? Ni benda. Mandalis. Nak. Rasa pandan ke ni kan? Nak rasa pandan. Macam tu. Mata dia pergi mana? Aku tunggu kat baby tu. Tunggu tempat lain. Kita ada rolls. Wafer rolls. Yang ni guys. Kat Malaysia benda ni tak ada. Tapi tengok nama dia guys. Wafer berperisa dalam konveksi. Nama ada Malaysia. Tapi tak masuk Malaysia. Kenapa? Enak dimakan. Begitu saja. Kau memang beli orang buat balik. Ya, tahu kenapa dia bawa balik? Murah kot baby. Tak adalah murah mana pun baby. Mahal kak. RM16 kak. Baru ni. Ada halal baby. Ambil baby. Baru? Peach lychee. Di mana Thailand ni? Taklah, tak tahu. Ada halal belakang dia ni. Tengok. Cup-cup pun ada blind box ke? Rasa dia ni macam Jack and Jill. Sondeh. Ginger bond. Bi, ada bi. Gula-gula halia. Mentos apa ni? Kenapa dia pelik? Ada halal tak? Tak nampak apa ni? Tak lah guys. Eclairs. Halal. Sekejap, sabarlah. I tak pergi situ lagi, wait. Marshmallow. Marshmallow dia halal. Nak rasa? Biarlah. Baby ni? Mana? Ada halal ke? Ada halal guys. Ni. Ambil tu. Duduk. Ada skittles. Tapi yang semalam kita orang ada nampak. Tapi sebab dia tak ada halal, so tak tahu. Pun sama. Tapi ni yang gamis. Tadi yang mata nak beli kat Maya. Uish. Tadi mata dia kan? Tengok gamis dia. Telur. Mama duduk masuk. Mama duduk kat ni. Kursi bawah. Ada kursi. Okey. Apa dia? Alfabet kami. Adalah. Saya tak boleh. Egg flavored pudding. Tak ada halal. Tak boleh beli. Chupa chups. Banyak lah. Tang mana? Tang penta. Lidah kali ni. Lidah ada. Ni chupa chups lagi. Beli kat Lebak kan. Lebak kan sekali lah. Biar hitam Lebak. Sebab dia jelly. Tak boleh kot. Jom, let's go. Dan Gagak kat sini biar ada tak watermelon tu? Beli dah. Beli dah. Bukan watermelon yang tu, yang gula-gula yang ni tu. Akik selalu beli tu. Tak ada. Thailand je. Ni straw tu ni? Dah full guys. Piko. Berapa? Berapa? RM16, RM17 kot? Tak payahlah. Ni guys. Oi. Money. Saja ni kan? Saja buat packaging. Saja buat packaging lah. Kencau. Iya, snack bar kat sini lah. Mahal tak? Mahal ke ni? From Japan. Kalau Sandy buat sedap. Ya, sedap kan? Ada yang baru tak? Ada strawberry. Watermelon ke ni? Berry. Mix berry. Ni boleh ke? Boleh?
Jadi tak ada ni pun. Nasi halal. Campur kan? Ha? Tengok. Tukar. Tukar. Duduk. Sekejap. Ambil ni lah. Sambil ni. Ambil ni. Ini ke rumah. Okay. Dah try? Nak kelapa. Dengan tu ni minggu ni. Ni. Minggu berperisa. Okey tak? Boleh shopping lagi tak? Boleh shopping lagi? Coklat. Wow. Boleh tu. RM1 sikit. Tolak lah. Tolak. Tolak. Sama-sama tolak. Tolak. Ini tu mana? Bau tak ada benda tak? Salmon dia? Ada ni? Tak ada? Ha? Bila dah tak jalan. Ni okey ke? Ya kan. Tak berlari. Berhenti. Level 1 lah. Kat bawah. Kat bawah. Tengah dulu. Tengah. Baby. Sekejap. Tak ada. Dah. Tolak atas sikit. Gimana? Level bawah ni dia ada banyak gila fresh food. So kat bawah ni fresh food lah. Okay. Mana lah? Ya. Sini ke? Ini lah. Tengok. Tengok dia dah sini lah. Sini ramai orang lah. Ni kawasan daging. Ada kimchi. Hodok-hodok dia. Susah sikit lah kot nak cari kenal. Tipi. Mana tahu kalau ada tipi. Saya nak tengok apa benda tu. Apa? Ada ke? Ada Meiji. Ada Dynamit. Ada Meiji. Ada tak Meiji besar? Kalau macam ni kan mesti tak elok lah. Terus korang buka, korang kena terus habiskan. Ini low fat. Tak ada tutup dia. Pisang ada? Ambil pisang ni? Kan? Fish rice. Dia nak ambil strawberry. You nak strawberry? Nak rasa. Tak minum banyak pun. Alah. Okay, baby try. Saya pergi tengok lagi benda guys. Dynamit ni dia cari yogurt. Korang patut try. Ada halal. Alah, larilah daripada dia punya resepi lah. Ya. Bandu. Tahu. Tonkatsu. Cipi. Ada tak sini CP burger you rasa? CP burger. CP punya burger. Aiskrim. Sekejap. Tu Celano. Celano tu halal. Ada mochi. Aiskrim besar lah dia. Tiket. Siapa ni? Dia jadi dah. Orang beli Celano. Ada halal. Nampak tak? Guys, halal dia. Indonesia. Celano ni mungkin aiskrim yang halal kan? Tapi tu je. Okay. Mana? Mana? Nak ke? Tak nak. Tak nak? Okay. Bukan low fat kan? Dia tak low fat kan? Tak. Tak boleh. Tak boleh kan? Ni almond milk
Janganlah tiba-tiba berhenti. Salah kan nak sebenarnya. Banyak bukan. Tak ada dah. So kat bawah ni, dia lepas dia section susu ni, dia masuk dekat kawasan makanan dah. So kawasan makanan tu memang most of the time dia memang tak halal lah. Depends lah, kalau korang research, korang check lah halal ke tak kan. Korang nak bayar dulu. Bye guys. Halal je. Dia namek guys. Nama dia susu. Dia ada halal. Halal. Apa dia? Macam pemegang. Pemegang ke ni? Strawberry. Ya ke? Dia punya apa? Entah. Betul. Mana baca? Mana? Mana? Allah. Ada kecil weh. Ada ke yang bagi banyak satu kali banyak? Marshmallow. Ya. Marshmallow kiwi. Ni marshmallow apa? Marshmallow kiwi. Marshmallow. Malam. Dia tak sampai apply lah. Kan? Kimi? Kita kena mute benda ni. Ha? Kena mute. Nanti orang cakap, oh beli benda tak ada. Beli tak? Orang ni ni. Dah. Dah, jom. Buka bag eh. Okay. Baby. Di dalam ni. Tahu. Kau macam ni buat macam tu. Penting doang makan. RM1. Tak tahu. RM1. I rasa 2,000. 2,000. 2 million. Saya rasa di Malaysia lah, di Malaysia. Ha? Di Malaysia. Di Malaysia rasa 200. Di Malaysia saya rasa 200. 200 setengah, 250 macam tu. Dia ada ni. Rafa. Dah dah. Apa jalan kes? Tak ada. Sekejap dengan saya. Dia kes kan cukup malu lah. Amin. Nak balik. Tak ada Rafa online ni. Tak ada Rafa online wifi. Wifi. Dapat tak? Phone iPhone dah nak habis bateri. So, kita tengok dulu. You bet. Bet. Tak boleh cakap bet lah. You rasa berapa? Malaysia ke apa? Malaysia. I 250. 300. 300, okay. Saya 250, dia 300. Kita tengok siapa yang jauh sangat. Habis tu mama je lah kita kat bawah. You dah tak ada internet ke? Tak, ni kan BPay. Apa? Internet ni mana ada? Oh. Tunggu ni je lah. Tunggu depan Skechers. Kau toilet sebelah je lah. Kat Zoom dah. Syakar je. Pakai steam. BB punya. Papa punya. Piring. Minyak. Susu. Semua benda rare. Kita tak pernah beli kan? Ada some benda tu kita pernah belilah. Some tu tak ada lah. Apa tu? Ada ke? Tak ada. Beli? Tak payahlah. Ha? Okay. Beli sikit ni. Beli pegang. Tak wall tu? Lepas sekali kan? Tak ada. Nanti kena awal-awal ni. I scam ni. Depan ni sikit jatuh kan. Tak ada dah nak customer dah tu. Sabar. Kan nak keluar. Sabar lagi. Ada TV? Baby punya. Sheng. Saya rap tu aku. Ha? Tahu lah saya rap. Orang kat Malaysia letak. Apa yang tak rap? Dia rap tu. Kaca dia rap. Oh, kaca apa? Vitamin. Oh. Okay, berapa total dia? 275.